Hai, Assalamualaikum. Kita jumpa lagi Hari ni geng, aku nak bersihkan belakang rumah mak aku ni geng. Nak ditajak geng. Nak diracun, mak aku tak bagi sebab banyak pokok ubi dia. Takut ubi dia dalam kena racun, mak aku cakap takut kalau makannya mati pula nanti. Jadinya ada pokok serai. Pokok serai pun macam hidup tak hidup tak mau hidup segan mati tak mau geng. Tapi macam biasa aku nak tajak geng. Nak tajak bersihkan belakang rumah mak aku ni. Dah semak hutan rimba geng. Kau orang tengok tu. Kemarin kalau YouTube aku yang dulu ada aku buat video terang. Ini dah semak sebab aku dulu aku racun, lepas tu mak aku tak beri racun sebab ubi dia pun dah berbesar, ubi dia pun banyak, lepas tu mak aku tak beri racun. Jadinya kita menajak ini geng. Najak nanti kalau dah terang sikit aku tunjuk. Assalamualaikum, kita jumpa lagi. Subscribe geng, jangan lupa.